Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Raihan Abdul Karim, mewakili Jabatan Timbalan Net Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni hari ini ya. Universiti Teknologi Malaysia, kita menyantuni penduduk yang terjejas di Kampung Sepakat Baru. Di samping itu, kita juga membawa beberapa orang wakil pelajar lah untuk membantu penduduk-penduduk yang mengalami kecelakaan dan juga bencana akibat banjir yang berlaku di sini. Jadi sebentar lagi kita akan melihat lawatan yang diadakan oleh pegawai-pegawai Hal Ehwal Pelajar dan Alumni serta kerjasama daripada pelajar, iaitu Majlis Perwakilan Pelajar kita lah, menyantuni penduduk yang telah menghadapi musibah akibat banjir yang berlaku di Johor baru-baru ini. Okey, kalau kita boleh lihat di keadaan sekitar sini, iaitu beberapa rumah di kawasan yang berhampiran ini terjejas akibat daripada kejadian banjir serta hujan yang berterusan yang telah dilaporkan di sekitar Johor baru-baru ini. Jadi pada hari ini, selain daripada wakil daripada UTM, kita juga menerima kunjungan daripada pelajar Sekolah Agama Islam Johor yang akan sama-sama membantu penduduk di sini ya, untuk membaik pulih serta membantu yang sesuai untuk penduduk tempatan lah, bagi menangani kecelakaan serta musibah yang telah berlaku. Baiklah, buat masa ini kita telah berada ya di salah sebuah rumah pelajar, iaitu saudara Muhammad Arif Aziz bin A. Romji, yang mana kita dapat terima berita bahawa keluarga ini juga mengalami musibah banjir yang baru-baru ini kita berlaku di Johor Bahru lah. Kalau boleh ceritakan sedikit berapa tinggi banjir yang berlaku dan keluarga berada di mana ketika itu? Assalamualaikum, saya Muhammad Arif Aziz. Untuk pertama kali, banjir ni lebih kurang dalam 6 kaki lah, air masuk rumah kan. Lepas tu malam kami pun tidur dekat PPS lah, Pusat Pemindahan Sementara tu. Tidur sebab time tu air masuk dalam pukul 3 petang. Dapat keluar rumah 11 malam. Lama juga tunggu. Saya dekat UTM, saya ambil Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Dah tahun 3 dah. So far memang semua okey, tak ada apa. Tapi ibu dia macam jadi ibu asuhan lah. Dia jaga anak orang. Time tu ada 2 orang. Seorang dah terlepas, dah dapat mak dia dah dapat ambil. Seorang lagi tak dapat ambil. Tu yang jadi macam malam-malam air tak ada apa semua. So nak buat susu dia menangis je, dengan gelap kan, blackout tu semua kan. Lepas tu ayah pun ambil inisiatif, macam dekat atas tangga tu ada satu tingkap tu. Ayah cabut grill tu, kalau apa-apa macam ni memang keluar atas je lah. Keluar bumbung macam tu. Cuma boleh tunjukkan sikit tak pada yang menonton ni, kalau macam daripada dinding rumah ni, tak kat mana banjir tu? Dekat mana? Kalau macam rumah ni di bawah tinggi ni lah. Rumah saya dengan dia. Ya, air kot. Okey, bersama-sama kita adalah bapa kepada pelajar sebentar tadi. Jadi Encik Romji, kalau boleh ceritakan sedikit yang laku di kawasan rumah Encik Romji ni, rasanya berpunca daripada apa sebenarnya tu? Okey, ni daripada saya punya pengamatan lah, sama ada ia tepat ataupun tidak. Sebab dah banyak kali setiap tahun memang kawasan ni akan banjir. Jadi salah satu daripada apa yang saya boleh digest tu adalah disebabkan daripada jambatan lama yang kecil. Sebab sistem jambatan tu sendiri, jadi dia pakai culvert yang U-shape. Saiz dia lebih kurang dalam 10 kaki sahaja. Jadi bila dia buat jalan yang baru, sekarang dia ada buat gelung. Tapi gelung tu pun saya rasa tidak memadai dengan kapasiti air dan juga luas sungai. Jadi sekarang gelung ni saya rasa dia tak, sepatutnya dia lebih daripada saiz sungai. Barulah air tu boleh melalui dengan kuantiti yang banyak. Pada pendapat saya tu, lagi yang terbaik adalah dia buat jambatan konkrit yang ada tiang, tapi jambatan tu adalah lebar. Jadi kapasiti air yang boleh lalu tu lebih banyak.
Yang paling dahsyat sekali adalah tahun 2005-2006, di mana Johor waktu tu memang tenggelam lah. Itu yang paling besar. Ini adalah yang kedua lah. Selepas saya ingat lebih kurang 20 tahun lah. Okay. Baik, terima kasih Encik Romzi. Itulah daripada penjaga ataupun bapa kepada pelajar kita yang dapat kita jumpa hari ini. Semoga keluarga ini dapat tabahlah insyaAllah dengan apa yang kita dapat salurkan, membantu mereka untuk menghadapi musibah banjir. Baik, sekarang kita berada di rumah pelajar yang kedua yang kita santuni hari ini, itu saudari Nur Fitri Izayani dan juga kakak beliau iaitu Puan Azuna. Jadi kalau saya boleh dapatkan sedikit info, Cik Fitri boleh ceritakan sepanjang kejadian banjir baru-baru ni, macam mana keadaan keluarga terjejas akibat banjir tu? Pada 20 hari bulan pagi memang hujan tak berhentilah. Lepas tu air tiba-tiba naik laju dan kita orang pun ingat air tak naik lagi, tapi dekat depan semua jalan dah tak boleh lalu. Jadi kita orang just keluar cepat-cepat and mula-mula tak boleh keluar pun. Jadi tunggu air surut sikit and kereta lalu, baru kita orang boleh naik ke PPS dekat atas, dekat Dewan dengan Balai Raya. Waktu kejadian ada 4 orang, mak saya, 2 akak saya dengan saya. Kalau boleh tunjukkan pada kami di pihak UTM dan Maskom, level mana banjir waktu tu yang kena dekat kawasan rumah lah? Baru tingkap ni. Kalau dah tu dua naku. Okey, kalau kita lihat ya, penonton-penonton, rumah ni rumah setingkat, tapi kejadian tu sampai ke atas tingkap tu. Berapa lama keluarga tak dapat stay kat rumah semasa kejadian tu? Dalam 5 hari macam tu. Dalam 5 hari. 5 macam. 5. Kita orang bersihkan kemas-kemas. Last malam baru pulang Dewan Balai Islam, duduk Balai Islam. Di pihak HEPA serta Maskom, kita doakan semoga keluarga ni dapat menghadapi situasi kejadian yang berlaku dengan tabah dan juga sabar. Sekarang kita berada di rumah pelajar ketiga iaitu Stuart Lee Hong Jun, di mana kalau kita dapat lihat macam apa, beberapa tempat terjejas lah. Boleh Stuart tunjukkan pada penonton kat mana bahagian yang terjejas akibat banjir baru-baru ni? Pada hari tu air tu masuk dari sini sebab belakang ni Sungai Tebrau. So air masuk masa hari tu Rabu kan, hari Khamis tu pukul 9 lebih air suruh kat sini. Sampai 10 dia suruh masuk ke dapur lah. Air masuk, air tu ada masuk sini. Saya tinggal dengan nenek saya. Nenek saya kat dalam ni, atuk saya. Hari ni dia sudah start sakit. Masa tu hujan lagi, dia pun kat dalam tu banjir. Dia punya sampai sini. Saya punya piano pun tak boleh main lah. Tu masuk sampai dalam. Saya tak boleh tekan lah. Air tu sini ada watermark dia sampai sini. Sampai sini. Teruk ni kali teruk. Ya. Saya tolong saja. Malam tolong jual kat gerai je. Kita ucapkan dan doakan supaya keluarga ini tabah dan sabar menghadapi ujian yang telah mereka hadapi baru-baru ini. Okey, ini adalah sebahagian daripada mangsa banjir. Rumah ini antara yang paling terkesan lah. Bila kita lihat airnya naik ke paras bumbung. Kalau kita boleh masuk ke dalam, ini antara tinggalan-tinggalan yang belum diselesaikan. Kalau kita lihat tanda air tu, kalau kita lihat tanda air tu, air sampai ke dalam tu lah, ke dalam tu, dan boleh dikatakan lumpuh penuh dan memberi kesan kepada sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan berlangsung dalam 1 minggu lagi. UTM kita cuba dapatkan penempatan sementara untuk beliau menyambut Hari Raya yang akan berlangsung minggu depan, dan semoga dengan sedikit bantuan ini dapat meringankanlah beban pelajar kita yang terkesan. Ini antaralah kawasan terkesan yang paling tinggi lah, yang paling tinggi airnya dan paling terkesan yang paling buruk. Kalau kita lihat dia punya barang-barang yang masih ada dekat sini masih lagi belum dikemas sepenuhnya.
Dan kita harap banyaklah bantuan-bantuan yang akan datang di masa akan datang. Sekian daripada saya melaporkan daripada kawasan bencana. Bersama-sama kita hari ini adalah Prof. Dr. Muhammad Safri, iaitu Naib Chancellor UTM sendiri, yang dapat hadir pada tengah hari ini ke salah sebuah rumah pelajar yang terkesan lah. Baik Prof, saya teruskan pada soalan ya. Apa yang Prof dapat gambarkan dengan keadaan pelajar kita yang terkesan hari ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa yang saya dapati adalah terdapat juga keperluan untuk kita menghulurkan bantuan kepada mahasiswa kita yang terkesan akibat daripada banjir yang berlaku dalam tempoh 2-3 hari yang lepas. Jadi di rumah saudari Huwaida ni kita dapati banyak barang yang terkesan, dan rumah ini pun disewa oleh beliau, dan kita dapati kita perlu membantulah bagi membolehkan beliau meneruskan pengajian, dan seminggu ni menghadapi Aidilfitri dan sebagainya. Tahap kerosakan adalah sangat serius, dan kita akan bantu kat mana yang kita boleh bantulah melalui tabung UTM Prihatin, UTM Care, tabung zakat, pelbagai tabung yang kita ada. Bersama-sama kita adik Nur Huwaida Imran, iaitu salah satu pelajar lah yang terkesan akibat daripada kejadian banjir di Johor baru-baru ini. Okey, adik boleh ceritakan pada kita tak permulaan kejadian banjir tu, sama ada di mana adik berada dan keluarga macam mana ketika itu? Masa tu malam, air naik paras buku lali, lepas tu terus naik ke lutut. Jadi kami macam nak buat persediaan, semua dah naik-naikkan barang. Jadi ayah semua yang susah nak berjalan, kita dah keluarkan dulu. Dengan kereta semua satu kampung dah keluar. Lepas tu kita tidur mana ni malam tu. Sebab takut apa-apa jadi ke barang terjatuh ke apa, jadi kita tidur mana ni. Rupanya sepanjang malam tu hujan lebat, dia naik padat pinggang. Jadi pagi-pagi tu kita adik-beradik terpaksa masuk, memang redah sampai padat pinggang. Kita masuk juga, ambil pasport, ambil IC surat beranak semua kita ambil. Jadi ada pemikiran time tu ingat sampai pinggang aja. Jadi kita ingat nak letak lagi tinggi barang. Tapi abang cakap hati tak sedap, bawa je keluar printer, laptop apa semua, apa yang boleh mampu kita bawa. Lepas tu kita dah bawa redah semua. Dapat tahu petang tu juga air para bumbung. Kalau dah para bumbung tu dah tak boleh nak cakap apalah. 2 hari berendam. Jadi yang rumah ni bawah batu, atasnya papan. Jadi bila papan tu berendam 2 hari, dia ni kembang dan pecah lah macam tu. Kalau kita boleh tengok dekat belakang ni rumah adik kan, semua barang ni buat masa ni tak boleh digunakan lah kan? Memang tak boleh guna. Memang sebenarnya orang semua cakap pun memang total loss. Senang cerita. Cuma kalau macam barang elektrik tu semua, macam ayah pun cakap simpan je dulu, tengok berapa bulan biar dia berkering ke apa, nanti tengok boleh pakai balik ke tak. Macam tu. Sepanjang tempoh banjir ni ada pergi pada PPS? Ada. Duduk PPS dalam 4 hari macam tu, lama juga. Sebab katanya dah berapa tahun siapa yang dah duduk PPS dia akan diberi bantuan dengan mudah. Siapa yang tak duduk PPS memang susah nak dapatkan balik bantuan yang dah ada sedia ada duit tu. Saya sebenarnya memang tak sangka lah sampai Naib Chancellor datang kat kampung semua, sebab memang niat saya memang tak nak bagi semua orang datang sini. Saya memang nak kat rumah nenek je kalau boleh. Jadi nak juga datang, saya pun bawa. Memang keadaan memang teruk. Saya pun, kita pun segan. Memang sangat segan lah senang cerita. Memang tak nak. Bertegas saya tak nak, tapi tak nak kena bawa juga. Saya pun dah bawa, dah tunjuk. Jadi banyak bantuan. Saya pun tak sangka ada dapat boleh student boleh duduk kat dalam rumah yang ada rumah sewa kat UTM. Yang itu sangat-sangat membantu, sebab sekarang ni nak cari rumah sewa pun susah. Sebenarnya sewa kat sini murah 300-400. Sebab tu mungkin mak dengan ayah saya decide untuk duduk dengan jaga yang lama tahu. Kita pun faham, kita tak ada mendesak apa-apa. Kita 2 beradik pun duduk je sini. Tapi dah jadi macam ni, kita pun mencari tak ada. Yang ada skamer apa semua, risau nak keluarkan depo, kan depo besar kan. Okey, baik, terima kasih adik Huwaida atas makluman yang telah kita terima hari ini. Jadi kita di pihak UTM, kita sama-sama doakanlah pada adik Huwaida kita untuk tabah dan sabar dengan ujian yang telah berlaku.